peguam ni dia tak boleh represent dirinya sebagai pakar. Bang, saya nak tanya, peguam ni dia macam doktor juga ke? Ada pakar-pakar dalam bidang tertentu? Okey, sebenarnya peguam ni banyak juga ada bidang-bidang, tapi sebelum tu saya nak jelaskan sikit. Sebab peguam ni dia tak boleh represent dirinya sebagai pakar. Tapi secara hakikatnya memang ada peguam yang berpengalaman dalam bidang-bidang yang tertentu. Tapi maksud saya tak boleh bagi tahu saya ni pakar dalam bidang tu. Boleh tak bagi contoh peguam-peguam yang ada dekat Malaysia ni? Okey, contoh banyak bidang-bidang kepeguaman. Okey, yang pertama biasanya kita dengar adalah general litigation. Maksudnya peguam ni biasa uruskan untuk kes-kes berkaitan saman menyaman di mahkamah, seperti pecah kontrak, kecuaian ataupun yang berkaitan dengan hutang. Seterusnya ada juga bidang yang kita panggil sebagai conveyancing. Peguam yang biasa mengendalikan kes-kes berkaitan dengan hartanah. Biasa untuk jual beli rumah, gadai rumah ataupun yang senang cerita berkaitan dengan hartanah. Okey, seterusnya bidang peguam yang lain adalah seperti jenayah. Seseorang itu dituduh melakukan jenayah dan peguam tersebut akan membela OKT tersebut. Dan kita ada juga bidang kita kenali sebagai corporate lawyer, yang mana corporate lawyer ni biasanya mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan penubuhan syarikat atau yang berkaitan dengan syarikat, seperti menyediakan agreement untuk joint venture dan sebagainya. Ada lagi contohnya peguam syariah yang mengendalikan kes-kes berkaitan dengan syariah seperti hadana, tuntutan atas sepencarian ataupun mut'ah. Kes yang lain ada juga seperti kes-kes berkaitan dengan kekeluargaan, yang mana kita panggil sebagai family law, yang berkaitan untuk contoh pendaftar untuk perceraian, tuntutan anak yang berkaitan dengan kes sibil. Habis abang ni peguam apa? Saya peguam